benda tu keras. Jadi dia tak mengganggu kita punya proses untuk membasuh pinggan. Sebab kalau yalah basuh pinggan ke, basuh mangkuk ke, cawan ke, sudu, garpu semua, kalau kita sekala buat, seminggu sekali kan, kalau rajin, atau sebulan sekali, itu pun kalau rajin. Tapi kalau benda-benda yang kita jarang buat, kita punya speed tu slow. Tapi kalau macam benda yang kita dah biasa buat, kita boleh buat benda tu laju. Tengok macam saya buat laju. Saya pusing penutup periuk ni, laju kan. So nak bagi tahu yang kalau kita dah biasa buat benda tu, kita dah berpengalaman, kita dah tahu dah apa yang patut buat, apa yang nak kena elak dibuat supaya kelajuan kita tadi tak terganggu. Kita punya speed tu tetap pecut, akan semakin ke depan dengan laju. Bukan makin mundur, tapi kita makin maju, bukan makin mundur. Tahu? Dia basuh pinggan, basuh pinggan cawan apa semua ni, dia yang paling mencabar sekali bagi saya lah. Dia nak cuci periuk nasi, terutama sekali kalau kita rendam nasi itu tak lama, untuk dia lembut, untuk dibasuh. Dan juga kalau basuh periuk ataupun pan yang kita buat masak, goreng ke ataupun panggang ke, itu pun sama. Terutama sekali kalau kita panggang, kita grill something gunakan pan, magic pan, itu pun sama kes dengan nasi. Itu sebaik dia kena rendam dulu. Bila tiba masa untuk kita basuh pan tu, dia takkan masalah. Dia akan tanggal dengan sendirinya, dengan mudahnya. Tak payah nak sental, nak mampus hilangkan kotoran. Kerja tu biarlah efisien sikit. Sebab kita dah belajar daripada kesilapan. Kalau kita buat silap, tapi kita masih buat silap yang sama akan datang, itu maksudnya kita tak belajar apa-apa. We learn nothing.